Assalamualaikum. Ini kita ada 3 resipi beg kau-kau dia dalam satu video. Nak ada menu gopo tu mai tengok sekali. Resipi pertama ayam goreng sos tomato. Cara lagu mana mai tengok sekali. Mula-mula kita mai goreng ayam dulu dah. Mula-mula nak goreng ayam tu buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu tunggu minyak ni panas molek dulu dah. Belum kita nak goreng ayam. Apabila minyak panas dah kita ambil ayam buh masuk dah. Ayam yo goreng wik garing dah, jangan lupa tu kena goreng wik garing. Agak tak ayam garing dah kita tangguk nak yo dulu dah. Lepas tu sejak minyak yo dulu dah. Lepas tu kita mai tengok cara buat sok yo pula lagu mana. Ayam goreng sok tomato kita, mula-mula kita buh minyak masuk. Lepas tu buh bawang putih dengan bawang merah kita cicil sat ni dah. Lepas tu kita tumis dulu dah, tumis bawang putih dengan bawang merah ni masak dulu dah. Lepas tu kita buh itu apa dah tu masak ataupun makan tek dah buh masuk dah. Kita goreng biar tu masak tu masak sikit dah. Lepas tu masak dah kita buh sok tomato ataupun sok makan tek dah. Ni kita bakar dalam 3 sudu dah. Lepas tu sakar dalam 2 sudu. Sakar ni gula dah. Baking sikit kita buh dah. Lepas tu sok cerai dalam 7 sudu dah. Lepas tu sok cili dalam tengah sudu kita bakar dah. Lepas tu cicak ni kita bakar dalam 2 sudu setengah dah. Setengah lebih-lebih gitu dah. Lepas tu kita buh air masuk sikit dah. Air tak banyak sangat dah. Lepas buh kakah dah kita goreng. Goreng kakah kita buh tu hacu molek tu dah. Belum kita nak buh ayam dah. Lepas tu minta tolong tekelai cewi cong kau tambah hantik dah. Kalau gak tu kakak hacu dah kita serah ambil rasa dulu. Kecak dah. Tengok rasa lah mana. Sedap tak. Dengan mulut kita nak dah. Mudah-mudahan kecak biar tahu sedap akan jadi dah. Kalau kata rasa sedap kita nak dah kita pakai buah iya kita goreng tak ada buah masuk dah. Lepas tu kita goreng. Goreng sok dengan iya tu gelomak dulu sikit dah. Agak boleh dah kita buah daun itu. Dah tumat ataupun pakcik dah. Kalau dah bawai molek buah dah bawai dah. Lepas tu kita goreng atas daun pakcik tu masak sikit dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh tangguh ayam sot makan tik kita dah buah pinggan dah. Ni kita cara beg mudah sekali dah ni. Kalau orang tak pandai boleh terawak beg ni dah. Lepas tu buah daun pakcik dia sikit jangak dah. Ni sudah dah. Kalau pi nak terawak boleh kita dah. Resipi yang kedua ikan kembung steam 5. Mula-mula kita buat air masuk dulu dah. Air kita pakai dalam 3 senduk lebih tu lah. Dalam 2 senduk biar terselai ikan dah. Lepas tu kita berserang dengan akar pakcik ataupun akar tumat dah. Lepas tu kita tunggu air tu gelegak dulu dah. Belum kita nak buh ikan dah. Ni dah air gelegak dah ke. Kita ambil ikan kembung kita nak masak dah. Buh masuk dah. Kosek-kosek dia sikit takut ikan tu lekat koli dia. Kulit ikan lekat koli dah. Lepas tu kita tudung je dulu dah. Agak tu ikan kita masak dah ke kita buka tudung dah. Lepas tu kita ambil serah hak kita buat ni buat tubik dah. Akar pakcik apa boleh buat tubik semua dah. Tak ada nampak siapa sangat dah. Lepas tu kita buah bawang putih cicing dengan lada cicing. Kita cicing siap dah buah masuk. Lepas tu bawang jeruk dengan air sikit buah masuk dah. Lepas tu kita kucah-kucah sikit biar bawang tu dengan lada tu rata molek dah. Sebab itu nak biar masak dah. Lepas tu kita bersakar ataupun gula dah. Agak-agak dah. Lepas tu air cicak ni kita bakar dalam 2 sudu kot tu lah dah. Ni 2 sudu dia kita bakar dah. Agak-agak ikan pula dah. Lepas tu kita perlu daun pakcik ataupun dah tumat dah. Kucah-kucah sikit kakah ni cuma molek tu dah. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like, tekan share, tekan tiktam kita tak dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kecak tengok rasa lah mana dah. Agak terasa cukup kita nak dah ke kita buh A5 masuk. A5 ni kita bakar dalam 2 sudu kot tu lah. Kalau piau bahan masa buh lebih sikit dah. Kucah-kucah apa dah A5 tu rata molek dah. Lepas tu cak kali lagi tengok masa tu cukup lagi. Agak tu cukup dengan kita nak dah ke kita tangguh buh pinggan dah. Tengok tu. Kuah je supaya juga kita tangguh atas ikan dulu dah. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like, tekan share kita tak dah. Kalau piau nak buat boleh kita dah dah. Tak faham mana boleh komen tanya dah dalam komen kita dah. Ayam cicing daun selasih ataupun kaisap pat huruf ha dah. Ayam cicing dah lasih kita mula-mula kita buh minyak masuk dulu sikit. Lepas tu buh bawang putih kita cicing. Lepas tu cili api. Lepas tu kita tumis dah, tumis bawang putih tu masak dulu dah. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita isi ayam masuk kita cicil dah.
Lepas boleh isi ye itu goreng we atau isi ye tu masak lu sikit dah. Pio nampak video ni aja lupa tolong tekan jari ataupun tekan like dah. Lepas tu tekan share bagi kat sayang-sayang tak dah. Lepas tu jangan lupa kali tekan follow dah web kita dah. Ni taran ni boleh dah ni aja kita. Agak tak ye kita masak dah kan kita bu cicak ikan masak dah ataupun si udam dah. Lepas bu cicak ikan tu goreng we cicak ikan tu gelomak ngak ye molek tu dah belum kita nak buh kakah yo dah. Taran ni rata dah ni. Lepas tu kita buh air masuk sikit dah. Lepas tu buh sot cirek ataupun sot hoi dah. Lepas tu sakar dalam 2 sudu kita bakar dah ataupun gula dah. Lepas tu baking ni suka hati dah. Biar tak tak payah buh. Lepas tu cicak kita bakar dalam 2 sudu juga dah. Lepas tu jangan lupa dah cicak hijau ataupun sot pukau tong dah. Ni agak-agak dah. Lepas buh kakah siap dah ke kita goreng dah. Goreng we kakah tu cuma molek tu dah. Lepas tu jangan lupa dah belum kita nak buh daun yo ke goreng we air yo kering sikit dah. Ni dah air kering kadang ni boleh dah ni. Lepas tu itu buh daun lasih masuk dah ataupun daun huruf ha. Lepas buh daun lasih tu goreng we siapa daun lasih tu masak dah. Kalau pia wahi buh banyak sikit we bau kau sedap dah. Ni tu akan kadang ada dah. Goreng we siapa daun masak molek lu belum kita nak kek dah. Ni masak kadang ni boleh dah ni. Nampak ni. Lepas tu kita sekejap lu tengok rasa sedap lagi dengan mulut kita nak dah. Kalau rasa sedap dengan mulut kita nak dah ke kita boleh laki air cicir daun lasih ataupun kaisap pat huruf ha kita boleh pingin dah. Ni kita tunjuk cara buat mudah kali dah ni style kita dah. Kalau orang tak pandai boleh terus turut video ni dah. Kalau tak faham mana boleh komen tanya bawah. Apabila kita nampak nanti kita jawab klik dah. Air cicir daun lasih kita ataupun kaisap pat huruf ha kita sudah dah. Kalau pio nak terawak cuba terawak tengok dah.